Wajib ke pakai sunscreen? Sebab bila pakai je mesti naik bintik-bintik sampai jadi takut nak pakai sunscreen. Jawapan dia ada dua keadaan. Satu, wajib pakai sunscreen adalah basic, asas kulit. Maksudnya pakai sunscreen tu adalah seumur hidup kita kena pakai. Tapi sebelum untuk dapatkan seumur hidup nak pakai tu, kita kena cari sunscreen yang sesuai. Kalau tak jumpa sunscreen yang sesuai, kena pakai juga tak? Jangan gabungkan cari sunscreen yang sesuai dengan yang seumur hidup tu. Sebab cari sunscreen yang sesuai fasa lain. Pakai sunscreen yang seumur hidup Encik Syah beritahu tu fasa lain. Ramai orang keliru bila digabungkan dua tu. Sekarang ni cari sunscreen dia punya syarat dia apa? Kalau produk tu okey, teruskan pakai. Kalau produk tu tak okey, tak payah teruskan pakai. Sekarang ni isu awak adalah awak pakai sunscreen, asyik naik biji-biji sampai jadi trauma, takut nak pakai sunscreen. Jawapan dia adalah stop je lah sunscreen tu. Sampai awak jumpa sunscreen yang sesuai. Tapi saya dah lama dah Encik Syah asyik sunscreen je tak sesuai. Asyik sunscreen je tak sesuai. Awak kena belajar memahami asas keperluan kulit. So dari situ akan bantu untuk awak faham macam mana nak handle dia punya keseimbangan. Sebabnya isu dekat sunscreen ataupun isu kat tempat lain yang awak nak kena seimbangkan.